Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Alisa Damia melaporkan untuk TVPSS SK Tanjung Bunga. Hari ini 13 Disember 2025 bertempat di Dewan SK Tanjung Bunga berlangsungnya Hari Apresiasi SK Tanjung Bunga bagi tahun 2025. Hari apresiasi ini diadakan sebagai tanda penghargaan kepada murid-murid yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik sepanjang tahun. Majlis dimulakan dengan ketipaan para jemputan dan ibu bapa yang hadir bagi memeriahkan lagi suasana. Boleh kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Nama saya Mus'ab. Apakah anugerah yang anda dapat pada hari ini? Ikon sukan. Apakah perasaan anda mendapat ikon sukan? Saya sangat gembira. Terima kasih. You interview yourself. My name is Lokesh. I'm from PPKI. What you feel after you receive award? I feel happy. Okay, thank you. Boleh kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu?
Nama saya Raika Mikael, saya dari kelas 5 efektif dan umur saya 11 tahun. Apakah anugerah yang anda terima pada hari ini? Saya menerima anugerah ikon kurikulum. Apakah perasaan anda mendapat anugerah ikon kurikulum? Saya berasa gembira kerana sebab saya percaya pada diri saya untuk mendapat ikon kurikulum ini. Terima kasih. Boleh kamu perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Saya Akil Hakimi dari kelas 5 efektif. Umur 11 tahun. Apakah anugerah yang anda dapat pada hari ini? Saya dapat ikon akademik. Apakah perasaan anda mendapat ikon akademik? Saya berasa sangat gembira. Okey, terima kasih. Boleh kamu perkenalkan diri? Nama saya Nurul Alisa Damia, saya dari kelas 6 Gemilang. Saya berumur 12 tahun. Apakah pencapaian yang awak terima hari ini? Saya menerima tokoh murid sekolah. Apakah perasaan awak ketika awak menerima tokoh murid ini? Alhamdulillah, saya berasa bahagia kerana boleh membanggakan ibu bapa saya dan saya berjaya untuk dapatkan tokoh murid. Terima kasih. Apakah tujuan utama penganjuran Hari Apresiasi ini? Baiklah. Okey, tujuan utama penganjuran majlis apresiasi kita pada tahun ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada semua murid secara menyeluruh, sama ada dari segi akademik, ko-akademik, sukan dan ko-kurikulum. Selain itu juga ia dapat memberi motivasi kepada semua murid lain untuk terus berusaha sepanjang tahun. Apakah faktor terbesar yang menyumbang kepada murid? Okey, faktor terbesar yang menyumbang kepada kejayaan murid adalah sebenarnya kerjasama yang diberikan oleh pihak guru sekolah lah, terutamanya ibu bapa. Tanpa ibu bapa kita takkan dapat menjalankan segala program, dan juga murid itu sendiri. Apabila guru komited, murid cemerlang dan ibu bapa memberi sokongan, maka inilah merupakan faktor kejayaan bagi sesuatu sekolah. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah atas usaha gigih dan semangat yang ditunjukkan sepanjang tahun ini. Majlis apresiasi ini bukan sekadar meraihkan kejayaan, tetapi juga mengenyamkan kecemerlangan pada masa hadapan. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah serta warga SK Tanjung Bunga. Sekian sahaja liputan kami untuk kali ini. Saya Nurul Alisa Damia. Dan saya Raika Mikael dari TVPSS SK Tanjung Bunga melaporkan untuk anda. Satu, dua, tiga. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.